Okey lah tu berry. Kalau you buat, okey akak, untuk shell type dia kak ya, margarine or pure butter boleh, margarine biasa boleh, pelantar boleh, apa-apa yang you ada kat rumah, jadikan dia seperti tepung. Kalau you nak, kata Rina akan nak guna icing sugar boleh ke? 1 biji telur, ayam ya. Masukkan vanila. Aku pakai tembak je. You kacau macam ni, bau vanila dah naik ya. And then, now, you masukkan tepung gandum. Akak tepung gandum, apa-apa jenama yang you ada kat rumah. Dan dah boleh tekap lah. Very simple lah kak. Akak yang ini bukan takat buat shell type je you nak buat. Boleh je. Kan suhu 165, api atas bawah, rak tengah selama 20 ke 25 minit. Suhu 165 ya. 809. Right? Dia dah tak ada ketul-ketul tu dah. Yang ni kita siap bakar. Panas tak? Oven saya dah tak berapa bagus lah. Terbalikkan dia ya. Secepat mungkin. Ada strawberry, kiwi, blueberry, mangga and then coklat. Kekalkan kerangupan shell you ni sampai ke customer. Bila customer gigit, dia dapat banyak. Yang ni sebab saya kan memang buat jenama, cheese tart buncit right? Dia memang tinggi macam ni lah kak. Ini tart kita. Lepas tu you jolok dalam, masukkan dalam ni, you golek-golekkan dia. Setinggi cinta akak terhadap suami akak, anak-anak akak, macam tu kan. Ngap ni dia hilang dah kat dunia dah kak.